Sebenarnya hari ni saya terlambat nak masak, perut pun dah lapar. So saya nak masak sardin je. Dan sardin tu saya nak masak dengan paste masak kicap ni. So nak masak ni, kita masukkan paste masak kicap kat dalam ni. Senang sangat-sangat resepi ni, 5 minit pun tak sampai. Lepas tu terus masukkan sardin dengan kuah dia sekali. Kalau korang macam tak nak dia masam sangat, boleh buanglah dia punya kuah tu. Paste masak kicap tu dah ada rasa semua tau. So korang macam tak perlu nak letak garam, gula, asam semua tak payah. Lepas tu dia ada rasa pedas-pedas sikit. So nanti kita punya sardin ni akan rasa pedas-pedas sikit lah. Tapi sedap, sedap. Kita kacau-kacau sekejap, lepas tu biar dia mendidih. Lepas tu dah siap lah, boleh tutup api. Tapi kalau korang nak best, boleh je tambah bahan-bahan lain. Kalau nak extra kuah, boleh tambah air. Kalau tak nak pun tak apa. Kat sini saya ada kacang boncis 4 batang dalam peti tu. So saya masuk je sekali. So boleh masukkan juga irisan bawang. Ini kalau suka lah, ataupun korang nak tambahkan kentang ke, tomato ke pun boleh. Semuanya boleh. Kacau-kacau sekejap, lepas tu dah tutup api, dah siap. Macam tu je. Ini terus boleh kita makan dengan nasi panas. Korang makan ni je dengan nasi panas, confirm tambah 3 pinggan. Sedap tau. So kalau korang nak buat resipi sardin masak kicap ni, make sure dapatkan paste masak kicap warna lapar ni. Sebab paste ni sahaja yang akan dapat menghasilkan rasa sama macam ni.